3 tips untuk elakkan bateri e-bike korang cepat rosak. Yang pertama, jangan tunggu bateri habis baru nak cas. Ramai ingat pakai bateri sampai habis ni perkara yang bagus. Tapi sebenarnya tabiat ni menjejaskan bateri dalam jangka masa panjang. Yang kedua, jangan dedahkan bateri pada cuaca panas ataupun hujan. Lepas selesai guna, parking e-bike di tempat yang berbumbung. Ini untuk mengelakkan bateri terkena hujan ataupun panas. Yang ketiga, beli e-bike dengan seller yang berpengalaman. Dengan seller yang berpengalaman, kita akan diajar cara jaga bateri dengan betul. Penjagaan bateri untuk e-bike ni sangat penting. Ia akan mempengaruhi jangka hayat sebuah e-bike. Jika bateri e-bike korang rosak, korang pilih beli di kedai ataupun beli online. Cuba komen.